tengoklah perkembangan. Bahasa disclaimer awal-awal lah. Saya tengok ramai orang kita ni mudah sangat emosi sentar. Terutama dalam isu terbaru ni lah. Isu pelarian Rohingya. Saya tengok ramai nak jadi terpaling Melayu. Korang ni Melayu sangat ke? Yang terpaling lah apa semua nak pergi gegar lah, nak pergi serbu lah itulah. Pendatang asing pun kau nak pergi gegar lah apa semua. Kau terpaling Melayu sangat ke? Memang kau ni pure Melayu. Jadi kau kena buat benda-benda ni semua. Jangan. Kita ni negara ni ada undang-undang. Kalau kau buat tak kena, kau yang kena tangkap. Macam satu kes tadi saya tengok dekat mana lah. Dia pergi gegar. Tengok pergi minta cek orang tu ada pasport, tak ada pasport apa semua. Buat apa semua tu? Bagilah pokok kuasa. Dia orang buat kerja, tak buat kerja, itu cerita lain. Tapi jangan bebankan diri kita buat benda-benda ni semua. Saya tengok orang marah dengan isu Rohingya ni. Apa yang korang marah sangat? Oh, pasal banyak sangat apa semua. Okeylah, ginilah saya nak tanya dengan korang lah. Why now? Fikir. Saya ajak fikir. Why now? Kenapa sekarang tiba-tiba timbul isu Rohingya ni? Saya tanya dengan korang. Isu Rohingya tu baru hari ni ke? Baru hari ni ke isu Rohingya ni? Dah berapa lama dah isu Rohingya tu? Tapi kenapa now? Why now timbul? Puk! Why? Kenapa? Mestilah ada sebab. Sebab itulah saya minta. Kita apa-apa isu, sabar, tenang, bijaksana, jangan masuk perangkap. Kena fikir. Masalah kita, ramai orang Melayu ni, emosi tak bertempat, tak nak fikir. Tak nak fikir. Kalau kita fikir, kita akan dapat, kenapa tiba-tiba meletup isu Rohingya ni pula? Siapa pula bakar sentimen pula? Betul tak? Siapa pula bakar sentimen? Contoh ni. Saya tunjuk kat korang ni. Sekarang ni kalau kau tengok dalam isu Rohingya ni, saya tanya dengan korang. Kau perasan tak? Dalam isu Rohingya ni, yang banyak mainkan ni, artis, influencer. Perasan tak? Perasan tak? Artis, influencer, orang-orang yang ada nama lah, mainkan isu Rohingya ni. Perasan tak? Contoh ni lah. Dengan saya memang kena fikir lah, sorry lah kan. Otak kena berjalan lah dengan aku ni. Assalamualaikum guys. Saya sebenarnya saya tengah syuting dekat Langat ni guys. Saya suruh PA saya berhenti. Sebab saya nak tengok, saya tak faham tentang rumah ni. Ini rumah apa ni guys? Rumah buat sendiri ke ni? Saya tak faham rumah ni guys. Pelik lah. Dia betul dah kira rumah ni. Aku tak faham rumah. Ada rumah macam ni kat sini. Tengok pelik lah rumah ni. Dekat mana ni guys? Aku sebenarnya kat mana ni guys? Aku kat mana ni? Okey, Assalamualaikum guys. Saya tengah artis ni, Pak Azad ni. Ni Pak Azad, aku tak tahulah apa motif kau pergi sana. Pergi rekod video, lepas tu buat macam-macam cara lain. Tapi pasal kau pelakon. Kan, memang bidang kau lah. Tapi Pak Azad, kau jangan lupa. Dulu pun king kau juga. Tak pasal-pasal kau kena pergi batu cave tu dulu. Ingatlah kes diorang ni, DJ apa benda lah diorang ni, grup. Tak pasal-pasal dah jadi politik perkauman dah pula. Padahal tak ada perkauman pun. Isu tu bukan isu perkauman pun. Tapi dengan kau sampai kena pergi batu cave, minta maaf lah apa semua. Pada seginilah. Hari ni kita kena bijak. Jangan jadi bodoh. Dalam isu tu, isu ni tadi ni yang saya tunjuk ni, flat ni. Kecoh lah ni. Sebab artis yang buat benda tu jadi kecoh lah. Sebab apa realiti dia? Ni. Realiti dia akhirnya, apa yang disahkan?
Flat yang didakwa dibina secara haram oleh warga asing di Kampung Kenangan, Sungai Mukau, Hulu Langat kini didiami dua keluarga, iaitu pemilik dan penyewa warga tempatan. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazrun Abdul Yusof berkata, pihaknya telah mengesan video tular berdurasi 47 saat di media sosial berhubung flat berkenan pada Selasa. Katanya polis bersama Jabatan Imigresen Selangor pernah melaksanakan tindakan penguasaan menerusi eksekutif secara bersepadu di kawasan tersebut pada 28 Februari tahun lalu. Dalam operasi itu, katanya seramai 42 warga asing dikesan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah melibatkan 35 lelaki, 3 wanita, 2 kanak-kanak. Yes. Ni, kau boleh pergi dekat Facebook Majlis Perbandaran Kajang. Bertarikh 24 Disember 2020. Tadi bagi tahu tahun lepas buat operasi. Ni 2020 ni. Laporan harian pemantauan kerja di kawasan MPKJ, bahagian pembangunan Jabatan Kejuruteraan MPKJ. Ha. Ha. So, benda ni bukan baru. Benda ni dah lama. Takkanlah tak tahu, bebal sangat dah tu. Apa? Ha? Mestilah tahu, takkan semata-mata pergi kebetulan lalu. Nampak apa flat apa ni pergi? Come on lah. Tak ada sebab lah. Tak, segini. Saya bukan nak backup Rohingya. Saya nak bagi tahu. Kita ni kena bijak. Kalau tidak, kau jadi bodoh. Kau apa cerita kes Tamim begitu? Tamim dari. Oh, mengamuk. Dia pergi patahkan. Lepas tu bagi tahu kebetulan lalu. Ni sama lah ni. Kebetulan lalu tengok flat ambil. Lepas tu acah-acah lagi. Apa kebodoh ni? Jangan masuk perangkap. Jangan. Saya minta lah artis ke influencer ke siapa. Dia ginilah. Aku bukan nak mendabik dada. Tapi korang ni baru muncul. Aku ni dah lama. So, oleh kerana aku dah lama, pengalaman aku dah tengok macam-macam ni. Bukan biasa-biasa aku tengok. Jadi aku nampak lah apa yang sedang berlaku ni. So, kalau korang ni, tak tahulah kalau korang dibayar, aku tak tahulah. Tapi kalau kau tak dibayar, mestilah ada akal untuk berfikir. Bercanau lah isu Rohingya ni. Tak payah nak jadi terpaling Melayu. Itu hari kuil pun macam tu juga. Dah reda dah. Cuba fikirlah kan. Fikir. Isu ni dah lama dah. Sebaliknya apa? Sebaliknya saya dah berbuih cakap. Non kunyit nak kekal berkuasa. Macam mana nak kekal berkuasa? Dia bagi tahu. Nak ulang balik. Bagi tengah balik ni. Pak Azad ke siapa-siapa lah mesti tengok ni. Tak faham-faham. Mana video non kunyit ni?